Kalau app pautang kita naik lagu ni tak ada mesti kena pergi thanakan, iaitu kita buat diri boleh dah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansat Masa ya cikat. Hari ni saya nak bagi kita tu buat we boleh app pautang. Iaitu kita nak masuk app pautang tak boleh kau saat ni tu. Buat lagu ni. Kalau rasa app kita jadi lagu ni. App kita jadi lagu ni, kita mesti kena buat lagu ni lah. Apabila app pautang kita nak lagu ni, apa dia kata? Karuna ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนเข้าใช้งานแอปเป่าตังค์ ni dia suka ตรวจสอบ dulu dari segi Play Store, dari segi app เป่าตังค์ kat saat ni tu, dia jagalah selamat kita kat saat ni tu. Apabila ada app dalam telefon kita, dalam terosak kita, app bahaya, app SMS bahaya kat saat ni tu, dia kena ตรวจสอบ dia kena periksa, dia kena scan dulu. Apabila ada app hok bahaya kat saat ni tu, dia suruh gabuh tu baik. Sebab tu lah nak masuk app pautang tak ada boleh. Yang awal kita masuk dalam Play Store kita. Masuk dalam Play Store kita, kita pergi tengok je profile kita. Lepas tu catkan ranci. Sudah kita mari 1 2 3 4. Yang 4 ni giju Play Protect. Giju Play Protect sudah. Apabila kita tekan Play Protect sudah, dia mari lagu ni. Apabila mari lagu ni, kita tekan je 4 segi ni. Hak buat merah ni kita tekan je tu. Mai ngikut tengok lek dalam ni. Kita buka habis dua-dua ni. Dia nak scan. Kalau rasa ada aplikasi dalam telefon kita, dalam telefon kita tu ada aplikasi hak tak sempurna, iaitu ada hak bahaya. Dia suruh gabung subik lah. Kalau rasa tak ada hak bahaya, dia scan, cuci, persiap, naik hijau, tak ada apa-apa. Lepas tu pergi mengikut turut ya. Apabila kita pecek scan, lepas tu dia periksa dalam telefon kita, dalam terosak kita kat saat ni, tak ada aplikasi hak bahaya. Tu tak ada aplikasi hak bahaya, kita boleh long dalam pautang. Long tabian dalam pautang, masuk robot boleh. Kalau rasa kita scan kat saat ni tu, jumpa app bahaya, dia suruh gabuh app bahaya kat saat ni. App tu hak orang panggil app tu hak bahaya, app tu hak takut sekali tu. Sebab itulah di segi app pautang ni dia jaga keselamatan kita, takut ada app pelong. App pelong, app bahaya ke saat ni tu. Sebab itulah dia suruh gabuh dulu. Scan apabila tak ada tu, kita masuk dalam robot app pautang tu. Mudah cara. Tu tak ada kena pergi, tak ada mesti kena pergi thanakan. Apabila kita masuk dalam app pautang tak boleh ni, apabila kita buat mengikut turut dia dah kat saat ni, buat teratur dia dah kat saat ni tu, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Rahap pangko tak kena ke mana, hak tu lah baru kita pergi thanakan. Belum awal kalau rasa dia nak suruh ตรวจสอบ kat saat ni tu, kita buat sendiri boleh. ตรวจสอบ ความปลอดภัย tu kita buat mengikut turut kat saat ni, turut teratur kat saat ni tu. Apabila kita sudah buat teratur ya, apabila kita buat mengikut turut teratur ya dah, tak jadi lagi. Hak tu lah kita mesti kena kita nakkan. Sebab isak hari dah, dia buka untuk daftar nama, untuk long tabian. Apabila kita boleh masuk dalam app pautang, isak hari 4.20 bukan ni isak, kita mula daftar nama, mula long tabian. Kalau keng pas, tu dia. Harap faedah tu peheh belakang, harap faedah tu getih belakang, harap faedah tu boleh buat diri dah. Kalau rasa kita boleh buat diri dah, kita peheh dah, kita hajar demo gatik, kita share video demo tahu gatik, insya-Allah.